Badrul sejak kecil menyimpan satu keinginan pelik, mahu melihat hantu dengan matanya sendiri. Dia bosan dengar cerita orang, lihat gambar kabur atau video tak jelas di media sosial. Baginya, semua itu tipu. Dia mahu bukti hidup. Suatu malam, Badrul berjumpa seorang bomoh tua yang dikenali sebagai Tok Deris, seorang yang hidup menyendiri di hujung kampung. Dengan membawa seekor ayam hitam dan setangkai limau purut, Badrul serahkan hajatnya. Tok, saya nak buka hijab. Saya nak tengok dunia gaib. Tok Deris memandang tajam, matanya seperti menembusi dada Badrul. Kau yakin sekali hijab dibuka tak boleh ditutup lagi? Dunia itu bukan macam dunia kita. Mereka akan tahu kau nampak mereka. Badrul angguk yakin. Malam itu, di bawah bulan mengambang, ritual pun bermula. Bau kemenyan pekat menyelubungi pondok kecil Tok Deris. Mantera dibaca perlahan, semakin lama semakin garau. Tiba-tiba, Badrul terasa matanya panas, menyucuk, dan segalanya berubah. Sejak malam itu Badrul nampak mereka. Hantu. Di setiap penjuru, di tepi jalan, berlonggok. Di celah bumbung rumah, bertenggak. Di dalam cermin, berdiri, diam memerhati. Ada yang separuh badan, ada yang berkepala lembu, ada yang mata terbeliak keluar. Dia cuba tidur, tak boleh. Hantu berdiri di hujung katil, mata tak berkelip. Dia pergi ke kedai. Makhluk pucat tanpa kaki melayang di belakang juruang. Dia naik bas, penuh tempat duduk dengan makhluk hitam legam berbau busuk. Badrul mula menjerit, lari dari rumah, masuk ke hutan. Tapi makhluk-makhluk itu ikut. Mereka tahu dia nampak. Mereka datang dekat, menyeringai, menjelir lidah, memeluk tubuhnya. Tutup balik! Badrul meraung, memukul kepalanya sendiri. Tapi hijab tu kekal terbuka. Akhirnya, penduduk kampung temui Badrul duduk bersila di tepi surau, mata terbeliak, tubuh kotor penuh calar, mulutnya terkumat kamit. Dia dah tak waras, kata salah seorang pakcik kampung. Dan malam-malam sunyi, ada yang masih nampak Badrul merayau, bercakap sorang-sorang, atau mungkin dengan mereka yang hanya dia dapat lihat.